Pernah tak anda tengok duit dalam dompet dan terfikir, apa benda ni sebenarnya? Ia bukan sekadar kertas atau logam tau. Hari ini kita akan kupas macam mana satu ciptaan yang nampak ringkas ni telah mengubah dunia kita. Cuba kita bayangkan sekejap, satu dunia yang langsung tak ada duit. Macam mana Katakanlah anda nak beli kopi. Nak tukar dengan apa? Sebiji apple? 5 minit masa kerja anda? Macam mana pula nak bayar sewa rumah atau bil internet? Tiba-tiba benda yang paling senang pun jadi rumit betul. Jadi, apa sebenarnya definisi wang ni? Senang cerita, ia adalah apa-apa sahaja benda yang kita semua setuju untuk terima sebagai bayaran. Kuncinya bukan pada bahan tu sendiri tau, tapi pada kepercayaan kita semua terhadap nilainya. Ia macam satu perjanjian sosial yang besar. Konsep asas inilah yang akan jadi tumpuan kita. Jom kita tengok macam mana wang ni datang dan selesaikan masalah besar yang dulu buat urus niaga jadi hampir mustahil. Okey, sebelum ada wang, macam mana orang berurus niaga? Mereka guna sistem barter. Ideanya nampak mudah kan? Saya bagi awak ayam, awak bagi saya ikan. Tapi, realitinya tak seindah itu. Sebenarnya, sistem ni sangat tak efisien dan penuh dengan masalah yang membantutkan kemajuan. Sistem barter ni ada 4 masalah utama. Pertama, macam mana kalau tukang roti tak nak pun ayam awak? Kedua, nak ukur nilai macam mana? Berapa biji roti sama dengan seekor ayam? Susah kan? Ketiga, macam mana nak simpan kekayaan? Kalau kekayaan awak tu pisang setandan, habislah busuk. Dan yang terakhir, macam mana nak buat pinjaman kalau tak ada cara standard untuk bayar balik? Semua masalah ni memang buat ekonomi jadi lembab. Inilah yang dipanggil masalah kehendak serentak. Bayangkanlah betapa lecehnya. Anda kena pusing satu kampung cari orang yang bukan saja ada apa yang awak nak, tapi pada masa yang sama, dia pun nak apa yang awak ada. Memang membazir masa dan tenaga, betul? Dan di sinilah wang datang sebagai hero. Ia bukan sekadar satu ciptaan, tapi ia bawa sekali 4 penyelesaian. Setiap satu fungsi wang ni direka khas untuk selesaikan satu masalah besar dalam sistem barter tadi. Yap, ada 4 fungsi utama. Dan keempat-empat fungsi inilah yang jadi tulang belakang ekonomi moden kita. Jom kita bedah siasat satu persatu. Fungsi yang pertama dan yang paling asas sekali, wang sebagai alat perantaraan pertukaran. Maksudnya, senang je. Semua orang setuju terima duit ni sebagai bayaran untuk barang dan servis. Ingat tak cerita tukang gunting yang tak nak ayam tadi? Sekarang dah tak payah pening kepala. Anda boleh jual ayam tu pada sesiapa saja yang nak, dapatkan duit, lepas tu guna duit tu untuk bayar tukang gunting. Kan senang? Urus niaga terus jadi lancar. Inilah poin paling penting. Wang hapuskan terus masalah kehendak serentak tu. Ia asingkan proses menjual dan membeli. Maksudnya, anda boleh jual barang pada orang lain dan beli barang dari orang lain pula bila-bila masa je. Perdagangan dah bebas. Okey, fungsi kedua. Ingat tak soalan berapa tandan pisang untuk seekor kambing tadi? Wang selesaikan masalah ni dengan berfungsi sebagai pengukur nilai. Ia bagi kita satu kayu ukur yang sama untuk semua benda. Dengan adanya wang, tiba-tiba kita boleh letak harga pada semua benda. Kita boleh bandingkan nilai apple dengan oren atau nilai secawan kopi dengan sebuah kereta. Wang bagi kita satu bahasa yang sama untuk harga. Ini membolehkan kita buat keputusan ekonomi yang lebih baik dan senang nak rekod semua urus niaga. Jadi, tak payah dah nak pening-pening kepala gira. Semua harga dah ada dalam ringgit dan sen. Ini bukan saja buat perdagangan jadi lebih mudah, tapi juga lebih laju dan efisien. Fungsi ketiga pula ialah sebagai penyimpan nilai. Maksudnya macam ni, duit yang anda dapat hari ini sepatutnya masih bernilai pada masa akan datang. Ia membolehkan anda simpan kuasa beli anda untuk kegunaan kemudian. Cuba bayangkan kalau kekayaan anda dalam bentuk ikan. Memang tak tahan lama kan? Tapi wang, ia takkan busuk. Ia tahan lama, stabil dan senang disimpan. Anda boleh simpan dengan selamat dan yakin nilainya akan kekal. Dan fungsi inilah yang membolehkan kita menyimpan untuk masa depan. Nak simpan untuk persaraan ke, pendidikan anak-anak ke, atau untuk waktu kecemasan. Ia bagi kita kebebasan untuk dapatkan duit sekarang dan belanjakannya kemudian. Dan yang terakhir, fungsi keempat, wang sebagai alat bayaran tertunda. Bunyi macam teknikal kan? Tapi maksudnya senang je. Inilah yang membolehkan kita berhutang dan bagi pinjam. Fikirkan sekejap. Kad kredit, pinjaman pelajaran,
Loan rumah, malah gaji yang kita dapat setiap hujung bulan tu pun. Semua ni bergantung pada satu benda. Wang berfungsi sebagai satu janji yang boleh dipercayai untuk bayaran pada masa depan. Cuba bayangkan nak bayar loan rumah selama 30 tahun guna ikan. Mustahil kan? Disebabkan wang ni stabil nilainya, ia membolehkan seluruh sistem kredit wujud. Sistem yang jadi nadi ekonomi moden kita. Jadi, kenapa semua ni penting sangat? Sebab keempat-empat fungsi ni bukan setakat teori dalam buku teks. Ia adalah tiang-tiang tak nampak yang menampung segala-galanya. Dari kedai runcit kat hujung jalan tu, sampailah ke pasaran saham global. Dan di sinilah kita nampak gambaran penuhnya. Sangat jelas kan? Setiap masalah dalam sistem barter tu ada penyelesaiannya yang spesifik dalam fungsi wang. Ia satu sistem yang sangat bijak yang mengubah keadaan kelam abut menjadi lebih teratur. Ini membawa kita ke soalan terakhir yang sangat menarik. Zaman sekarang ni kita ada e-wallet, ada mata wang kripto. Persoalannya, macam mana keempat-empat fungsi utama wang ni akan berubah pada masa depan? Adakah kita sedang menyaksikan evolusi wang yang seterusnya? Itulah soalan untuk masa depan dan untuk kita sama-sama fikirkan.